Assalamualaikum. Lepas tu dekat Sungai Petani ni ada satu kedai orang kata sempoi. Dia ni dulu artis tu. Dengar kata dia pun artis lah. Dia berhijrah mai sini, dia buka satu kedai nasi ayam, tapi nasi ayam dia nasi ayam Cina, cita rasa Melayu. Yang penting halal, sunat. Dah lah ni, dia kata kedai hang merekam kan. Sempoi sangat. Aku naknya tak ada duit. Tak apa makan free, aku tak dah makan free. Wah, tengok dia pun macam memahami kita asnah. Bukan, pasal Hamil lebih daripada aku 9.5. Oh, kedai hang 9.5 tutup. Last order. Tapi bulan puasa ke 12. ke 12. Ya. Pasal hang je aku pergi free. Cara ni nak pakai banyak ah. Cara ni nak pakai banyak. Okey. Nak pakai banyak. Okey. Kalau begitu aku nak hang buat. Aku nak hak yang mahal dan special tapi aku tak ada duit. Macam mana tu ah? Macam mana pun tak apa. Ni nak tahu ni. Benar. Ayo. Tak apa kojak dia tokek kedai ni. Dia bagi aku betul. Oh dia ada ya. Nasib baik. Aku bagi pilihan kau, hang nak bagi apa? Bagi A. Ya. Dah aku nak hak yang aku nak tulang. Tulang. Tak boleh no? Boleh. Tak. Oi, marah. Hei. Oh, kedai hang bila buat sekali dia dengar sampai satu kedai. Memang nak beritahu kami tengah duduk tu. Woi. Wei, ni ayam, wei. Ayam. Tak tahu, kita kenal dah. Kata nak pakai banyak, kita hentam lah. Saya pun tak ada kat semua ni. Apa yang special yang kedai hang dengan awal ni? Yang special sini sebab kami ada 3 jenis. Satu ayam roasted, satu itik roasted, satu ayam steam. Yang roasted kita pakai kicap sayang. Yang steam kita pakai ni, kicap pekat. Kicap apa beza steam dengan steam dengan apa roasted? Apa maksud roasted ah? Roasted bakar. Macam aku orang kampung aku tak tahu. Dia bakar goreng ah, bakar goreng. Bakar goreng. Chinese style lah. Oh, ni Cina punya. InsyaAllah. Cina punya style. Tapi Cina ni jenis potong punya. No comment. Tak boleh. Nak menjaga kita punya nama. Artis lah. Artis. Saya punya influencer. Lepas tu kami punya nasi tak pakai mentega. Tu je special dia. Yang pakai minyak bawang fully. Oh, ni pun mak aku pun nasi tak guna mentega. Nasi ayam kebanyakannya semua pakai mentega. Ish aku dia ni. Yang saya dah. Lepas tu hak steam ada. Steam habis. Hamai dia buat. Hamai kami dah tutup kedai dia, mana ada orang. Malam kedai Melayu dia pun. Depa nak abang kata depa nak pakai duit banyak tapi depa takat tu lah depa nak. Takat tu lah. Bukan. Cara ni makan ni, cara ni banyak ni dia boleh ni. Kedai hang ni memang berasalkan masakan Cina. Yo. Mi kari pun aku belajar dengan Chinese punya chef lah. Sebab kalau orang kampung kalau tengok kelamai ni dia masakan Cina tau. Kalau hangpa rasa nak masakan Cina larat makan sambal belacan dengan sambal kuning lah kan. Larat nak berkenal punya kambing. Nak kena pedor punya sikit dah amai kena masakan Cina tengok dia buat. Semua homemade lah. Semua homemade. Kita semua homemade. Tapi betul kami punya wonton pun tak pakai frozen punya. Kami buat sendiri dia punya isi wonton. Ni cerita jujur ni. Betul. Dia. Memang jujur. Tapi buat muka tak boleh berjaya. Bukan. Dia berkata artis tak boleh berjaya. Bukan. Influencer tak boleh berjaya. Influencer tak boleh berjaya. Artis boleh berjaya. Influencer memang buat macam tak ada. Macam tu dia. Ya. Ramai memang aku belajar dengan chef aku lah. Muslim. Chef Cina Muslim. Chef Hassan Heng. Aku kredit tu Chef Hassan Heng lah. Chef Hassan Heng. Ya, umur pun dah 60 lebih lah dia. Aku Jepun. Tak mau belajar masakan Jepun. Tak mau aku. Ada masakan Jepun ni orang panggil apa? Punyu-punyu ke apa boleh? Padu ke tak padu? Panas. Sedap. Serius? Sebab aku belanja ke apa? Sedap. Telur rekam ni dia tak makan lah. Dia boleh buka ayak tapi dia tak boleh makan. Sedap weh cik. Apa? Ni memang kenyang. Tahap Melayu ni kan dia main dua kicap tu kan. Sos dengan kicap pekat tu. Ni lain sikit lah. Dia agak salty sikit. Salty. Tu bahasa Jepun. Dia bahasa Inggeris. Bahasa Jepun. Dia artis tu cakap bahasa Inggeris tu. Aku education. Banyak tinggi. Banyak. Dia kena makan. Banyak tinggi. Tak apa. Tak apa. Rasa macam terhina. Dah, tak terhina. Aku rasa bangga. Tapi ya. Ni bedak kan. Ni nama simple je lah, Pak Coy je lah. Kicap ni. Ini kicap lah, bukan pakai sos lah. Okay. Aku silap sebut kan, marah pula. Kicap ni kicap pekat. Kicap pekat ni kami guna dekat ayam steam tu. Ni ada lagi. Ni special kami. Nama kan Pai Timah yang kena. Inilah Pai Ti. Yang tu Timah. So tu Timah. Tu toker dia. So jadi Pai Timah. Abang kata hang takut bini kan? Bubuh tu syok.
Dia nasi ayam Henan tak kena dengan toge. Tak syok. Oi banyak Buat hasil ujung-ujung. Tengok. Kulit dia kami duk goreng hari-hari. Ni hang punya ni. Siapa Apa? Tak faham tak makan apa. Apa ni berjenis bagus ya, budak bagus. Makan pakai ni pula. Telur. Jahat. Oh ni jahat ni. Bagi kuat ni jahat ni. Dia ikut atas orang. Semua orang dia nak ni. Dia macam masa-masa Dia pun. buat untuk hang, untuk Dah ambil. Dah 2-3 kali dah tengok bukan cuti. Aku lapang tak makan lagi pada tengah hari sampai ke pokok telinga hang. Special toge kicap dia. Kita pakai kicap yang sama dengan air roasted juga. Tapi bila dia bergabung dengan apa nama toge tu, dia ayak toge tu dia keluar, dia ada rasa lain sikit. Lepas tu atas ni kita letak. Ni ada dalam menu. Sabar letak ni. Sabar. Okey. Lepas tu atas ni kita ada lobak manis yang digoreng rangup dengan Lobak cabai. manis? Lobak manis. Besok orang makan lobak manis kan? Yang ni lobak manis. Dua berkelim tu, lubuk manis, lubuk. Tapi tengok ikut. Kat dengan tadi mana ada lubuk manis? Ada dekat ikon save belakang. Dekat belakang saya. Jom. Tarik tu. Habis makan nasi dengan toge kan, dia kata begitu. Tapi kena lah. Dia punya variasi dia kena. Ni bukan aku puji sebab hang tolong bayar apa dah tak? Tak ada. Tak orang tak payah. Bah. Tapi nasi ayam Henan kalau orang yang betul-betul kaki kan, tengok. Kalau orang betul-betul kaki nasi ayam, dia mesti akan order ni. Okey. Tak nampak ada aku tak kaki lah. Saya. Oh, halu. Buang apa gigi palsu kau tadi? Bukan. Dia budak pulau, Oh, pulau mana? Dia kalau dapat tan jet ski, main jet ski je. Oh, gelap wow. Oh, gelap wow kamu ni. Ni kulit-kulit dia. ni. Ni. Boy. Boy cabai, boy halia ni. Weh, tak makan halia ke? Okey. Tapi dia bukan dia makan banyak tapi dia tarik hidung. Tak, dia buh kat atas nasi boleh, buh dalam sup pun boleh. Dia pun nasi sikit bang tu. Dia pun nasi sikit tu. Dia pun nasi sikit. Orang lelaki yang makan bang tu. Apa dia? Tanya apa ni? Kombinasi tadi ni. Dia kena lah semua. Naknya dia punya kick ni. Kicap ya, kicap. Togen yang beli kat kedai pun kata sama togen. Saya kan beli togen nak ada kicap. Dia kedai ni yang kau ajak dia tak main ayak kat aku. Jamu jangan ayak dia tak main aku. Tak order? Oh tak order. Kena order tu. Nak minta free saja ayak tu masuk. Dia tak mau keloh. Ini nama tadi wantan. Mi kari. Mi kari biasa. Wantan lah tapi sebab wantan tapi jadi mi kari biasa dah. Ni payah nak guna. Tak hati ya? Tak hati. Kau Cina. Oh, kita Jepungnya. Kita jenis belengan-belengan lah. Ni special ni menu baru untuk Ramadan. Kami baru launch hari ni. Ni sampai udang kepai. Ni yang tarik hidung tu. Oh, ini bentuk semua ni. Apa kan? Sumpah ahli dalam apa? Apa? Semula. Tak maksudnya? Yang. Ni kami tak pakai santan ni. Ni. Serius? Serius tak pakai santan. So tak ada kolesterol lah. Tapi dia macam berlemuk. Ada lah rahsia dia nak beli abang. Bukan beli akak. Itu apa ayam? Dengan belah bawah, ayam duduk belah bawah. Ayam dia dia menyorok. Menyorok. Sebab kita nak buat spray elemen. Ayam. Oh, ada spray elemen ni. Apa ni rasa? Oh, ya ada ayam. Kena. Sebut yang baru mahal apa. Oh, ya ada ayam. Itu. Tu, dia banyak ni tu. Dramatik tu. Dramatik ya. Spray elemen. Artis dengan influencer kan lain. Sama macam tu tak konsep dah. 4 petang, 12 malam. Lah order 11.45. Surau dah kat atas. Surau dah kata. Oh, surau dah. Ada. Oh, dia ada surau dah. Ada, tinggal atas. Kita buat surau perempuan satu, surau lelaki satu. Kiblat dah. Ada kiblat. Oh, kiblat dah. Baru cat. Ni dia ada kesan cat. Oh, baru cat. Surau dia baru cat. Sebelum ni dia tak mayang pun sebab bawah ni. Oh, mayang. Mayang juga dia mayang tak? Tapi dalam keadaan yang bersederhana lah. Kali ni kita Kali ni makam lah dia bagi. Aduh. Puasa ke-5 direct tu sampai ke akhirnya. Apa nak jumpa artis Mamai? Kita boleh terawih sekali. Kata, surau. Hello. Awak hantar mayang ke lah ni? Dia sejak jadi influencer? Jarang main terawih kan? Bulan kali. Bulan kali ya. Nasi ayah Henan. Dia area-area depan Bank Rakyat apa semua ni. Uptown SP duduk depan ni. Kedai dia nampak macam signboard Cina tapi Melayu. dia original Melayu, sunat. Yang mana tahu-tahu. Dalam.